Bang, dalam masa 2 tahun abang dapat 30,000 lebih sebulan. Boleh cerita tak? Okey, jom. Video ni dia agak lama sikit, tapi tak lama sangat. Dan saya boleh jamin sangat berbaloi untuk anda dengar sampai habis. Saya ceritakan rahsia macam mana saya boleh jana pendapatan 32,000 sebulan dalam masa 2 tahun. Ini cerita 2 tahun yang pertama dululah saya buat lah. Dan cerita ni sangat banyak pengajaran dan anda boleh applykan apa rahsia-rahsia dan tips yang saya kongsi. Untuk saya nak dapatkan pendapatan sehingga 30,000 ni, saya buat dua benda. Inilah rahsia saya. Yang pertama, saya fokus kepada recruit dealer. Bila kita jual SIM card ni, biasalah kita jual kepada pengguna, ajak orang guna SIM card kan. Jadi orang yang nak guna saja ni, saya pun daftarkan dia. Tapi saya anggap benda ni bonus sahaja. Ahli keluarga nak daftar, kawan-kawan nak pakai SIM card, ya, saya daftarkan mereka. Tapi bukan ini objektif utama saya. Objektif utama saya adalah saya nak recruit dealer, ajak orang buat bisnes. User itu bonus. Fokus saya rekrut dealer seramai yang boleh. Jika saya nak dapatkan 40-50 dealer, dalam mindset saya kena rekrut 400 ke 500 dealer. Sebab saya berpandukan kepada law of average. Macam mana kita buat pun, 10% saja yang akan dapat berkualiti. Jadi kalau saya daftar 10 orang, tak semua orang akan betul-betul ikut saya nak buat. Dia satu je yang akan betul-betul serius. Jadi kalau saya nak dapat 40 orang, saya kena daftar 400 orang dealer. Baru saya akan jumpa 40 yang betul-betul berkualiti dan yang betul-betul top notch punya. Jadi dalam masa 2 tahun tu, saya mendaftarkan seramai 400 orang dan alhamdulillah memang saya dapat hasilkan 40 orang ni yang betul-betul solid dan betul-betul serius lah buat bisnes ni. Nombor 2, saya akan guide tim saya betul-betul. Siapa yang serius, saya akan bantu dia. Dalam bisnes Tuan Wow ni, kita bukan dapat income tu daripada direct yang kita daftarkan tau. Tetapi dalam grup kita tu, bila berkembang, Tuan Wow juga akan bayar kita commission juga. Jadi group overriding ni, company pun bayar. Jadi dekat situ saya nampak kan, bila grup kita berkembang, kita dibayar, maka saya boleh applykan satu strategi, iaitu strategi duplikasi. Katakanlah saya ada 20 orang yang berkualiti ni, 20 orang ni, dia pun ikut saya buat 20 pendaftaran. Maka dekat situ, grup saya dah berkembang jadi 400 orang. Dan 400 orang ni, kalau semua follow buat 20 pendaftaran juga, maka grup saya dah berkembang jadi 8,000 orang. Kalau kita kira-kira, jika semua orang katakanlah guna handphone top up RM30 saja sebulan, maka sebulan saya boleh dapat 31,000. Jadi sebab itulah saya bukan saja fokus kepada rekrutmen peribadi, tapi saya juga fokus bantu ahli-ahli dalam grup saya juga. Mana yang serius nak buat bisnes, memang saya akan bantu. Tak kira lah kau ni direct aku ke ataupun kau dalam grup aku ke, aku tetap akan bantu macam mana aku bantu orang yang direct aku. Hasilnya dalam masa 2 tahun tu, macam saya cakap, poin nombor 1 tu, saya daftar dalam 400 orang, dan poin nombor 2 tu, saya guide tim saya sehingga saya boleh dapat 40 orang dalam tim saya tu yang aktif buat pendaftaran. Hasilnya tu saya boleh dapat income 32,000 sebulan. Cuma dulu zaman saya buat kan, memang saya boleh katakan susah lah. Memang susah dan leceh lah. Sebab tu saya buat full time kan. Saya tak tahu orang buat part time macam mana kan. Tapi zaman sekarang ni dah canggih sebab teknologi dah berkembang. Saya dah datangkan platform-platform yang memudahkan untuk anda settlekan poin nombor 1 dan poin nombor 2 tadi tu. Contoh, poin nombor 1, anda nak recruit dealer. Untuk recruit dealer ni, ada 2 benda yang kita kena power. Yang pertama, kita kena pandai bercerita. Dan yang kedua, kita kena ada result, testimoni lah, baru orang percaya. Kalau kita baru start, nak ada testimoni macam mana kan? Jadi sebab tu saya bina satu platform, nama dia webinar. Webinar ni adalah sesi penerangan secara online dan saya buat benda ni secara live setiap hari. Dalam webinar ni, saya yang akan bagi penerangan bisnes Tuan Wow ni apa, dan saya tunjukkan result-result yang saya dapat. Jadi kerja anda ni hanya bawa saja orang dengar penerangan dekat webinar saya secara online. Kita buat hari-hari. Jadi ibaratnya kerja anda senang lah kan, campak je mereka ke situ, saya bagi penerangan. Bila mereka nampak peluang mereka nak daftar, mereka daftar dengan anda. Daripada sudut poin yang kedua, macam mana anda nak guide dealer-dealer anda? Sangat mudah. Saya dah buat platform yang kedua, iaitu induction training. Dalam induction training ni, macam biasa, training ni kita buat secara online setiap hari secara live. Dalam induction ni, kita akan guide daripada A sampai Z. Macam mana nak mulakan bisnes ni, apa yang dia kena tahu, macam mana cara nak buat marketing, bahan-bahan marketing kita bagi. Fokus kita ada nak bantu dia sampai dia boleh buat at least 20 pendaftaran. Sebab kita nak buat duplikasi 20 tu sendiri dan kita masukkan dia dalam group support. Kita bagi dia insentif galakan. Senang cerita, from A to Z memang kita guide dia. So apa kerja anda? Hanya bawa anda punya ejen ni, join induction training, dia akan dapat segalanya dekat situ. So ibarat kita dah guide dia semua all in lah daripada induction training. So kerja anda campak je masuk induction training. Jadi dengan teknologi yang dah canggih ni, bila dah ada platform-platform webinar induction training ni, memang anda lagi senang nak buat bisnes ni. Semuanya dah automasi. Dapat sesuatu.